Hai semua, hari ni Kak Zai nak ajar korang buat resepi biskut buah kana 2 warna. Okey, mula-mula Kak Zai gunakan margarin buttercup ni 1 cup. Okey, 1 cup margarin. Korang nak guna pelantar boleh, korang nak guna pelangi boleh. Okey, Kak Zai guna buttercup. Okey, 1 cawan kita masukkan, 1 cawan. Okey, lepas tu Kak Zai masukkan 1 cawan gula asin, gula halus. Okey, korang nak blend gula ni, gula rumah tu korang nak blend pun boleh. Okey, Kak Zai gunakan 1 cup. 1 sudu kecil vanila asin, 1 biji kuning telur. Kita gaulkan dia semua sampai rata. Jagung. Okey, mula kita gaulkan dia. Lepas tu Kak Zai masukkan 1 cup tepung jagung, 1 cup tepung custard. Okey, gaulkan dia dulu. Okey, gaulkan dia sampai rata. Okey, gaul 1 cawan tepung gandum. Masukkan dulu 1 cawan. Okey, yang lagi 1 cawan tu korang masukkan sikit-sikit. Okey, mula kita masukkan 1 cawan dulu, kita gaulkan dia rata-rata, kita gaulkan dia. Okey, lepas tu kita masukkan tepung gandum tu 1 cawan lagi tu sikit-sikit. Macam ni. Korang tengok Kak Zai buat. Sikit-sikit. Okey, lepas tu kita gaul lagi. Okey, kita gaul lagi. Lepas tu kita masukkan lagi sikit. Kalau dia masih lagi lekat kat tangan, korang tengok dia lekat lagi kan kat tangan kan, kita masukkan lagi. Lepas tu kita gaulkan dia sampai dia tak lekat kat tangan. Kita gaulkan dia. Tengok, dia masih lagi lekat tau. Masukkan lagi sikit. Tengok, dia lekat lagi. Masukkan lagi sikit. So, kita gaulkan lagi. Sampai dia tak lekat kat tangan tau. Korang gaul je. Letak sikit-sikit gaul je. Tak ada masalah. Sampai dia bersih, tak melekat kat tangan kita. Tengok. Dia dah cantik, tak lekat kat tangan dah. Korang tengok nanti Kak Zai tunjuk. Korang dia lembut dia, senang nak buat nanti. Tengok, dia dah tak lekat kat tangan, ni dah okey dah. Okey, tepung ni tak payah guna dah. Okey, korang jangan masukkan lagi. Yang ni simpan sikit je tu. Tak payah masukkan dah. Lepas tu Kak Zai bahagikan 2. Sebab Kak Zai nak buat warna purple 1, warna kuning ni 1. So Kak Zai nak bahagikan 2. Bahagikan 2. 1 Kak Zai campurkan dengan warna purple. Kalau korang ada warna merah boleh, warna biru boleh. Kak Zai tak ada warna merah, so Kak Zai masukkan warna purple. Sebab kita nak buat biskut buah kana ni 2 warna. 1 purple, 1 warna kuning tu lah. Kak Zai gunakan 2 jam korang. 1 jam strawberry, 1 lagi Kak Zai gunakan coklat. Diorang kata budak-budak suka buah kana yang ada coklat, so Kak Zai gunakan coklat. Okey, korang tengok. Lepas Kak Zai dah huli dengan warna purple tu, dia dah cantik gila korang. Siapa yang minat warna purple tu, bolehlah buat ni. Tengok dah cantik dah. Lepas tu Kak Zai masukkan dalam acuan buah kana tu. Kak Zai ketuk-ketuk macam ni. Sebelum masukkan tepung dulu dekat acuan tu. Yang ni suami Kak Zai tunjuk. Dalam adunan acuan tu korang masukkan tepung. Dalam acuan tu masukkan tepung. Bila korang masukkan tepung, korang tekan-tekan macam ni, korang potong perlahan-lahan macam ni. Korang ketuk dia terus keluar. Tengok suami Kak Zai buat, tengok dia ketuk je terus keluar. Cantik korang. Tengok, tapi kena letak tepung tau, baru dia tak lekat. So kita susun dah. Tengok ni warna purple, yang tu warna kuning. Lepas dah bakar, kita bakar 170 suhu 15 minit. Okey, 15 minit. Tengok awun masing-masing lah. Ni lepas bakar. Kau tengok cantik je. Kak Zai guna jam roti. Yang kita sapu roti tu kan. Kak Zai guna jam roti. Kak Zai sapukan dekat biskut. So korang boleh juga guna jam coklat roti. Yang kita sapu-sapu dekat roti coklat tu kan. Coklat tu pun korang boleh guna. Okey. Jam roti dengan coklat yang sapu dekat roti tu. Ni dah siap. Tengok warna dia purple dengan warna kuning tu. Yang ni jam coklat dengan jam strawberry korang. Kita buat 2 jam strawberry dengan coklat. Tengok tu, yang tu coklat.